Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatihah binti Abdul Halim. So, saya adalah pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Universiti Sultan Zainal Abidin, kampus Besut. So, jadi saya mula-mula sapa di kampus Besut ni pada tahun 2022, yang mana saya intake 2022-2023. Pertama sekali, bila saya sampai dekat Uniza ni, first impression saya, sini sangatlah sunyi gitu. Biasa kalau kita dekat bandar, tak akan masuk sini baru jumpa Uniza kampus Besut. Kita tahu dah, kita lalu daripada Kota Baru tu nak ke Kuala Terengganu, dia memang betul-betul laluan tepi pantai. So kita tahu dah, di sebelah kiri tu adalah Uniza kampus Besut. So first bila sampai sini tu, dia bila mana Uniza kampus Besut ni dekat kampung, so kita macam tengok tak ada apa sangat, gapo je boleh buat kat sini kan. Tapi bila lama-lama duduk, seronok je sebenarnya. Sebab biasa kalau orang biasa duduk bandar, so dia rasa macam kat kampung nak buat benda je. Tapi bila duduk sini tu, dia jadi baru kita tahu duduk kat kampung sebenarnya lagi tenang. Untuk kalau orang jenis suka memang ni nak belajar, memang tak suka jalan-jalan sangat, kat Besut memang best lah gitu lah. Sebab dia vibe kampung. Kampus Besut ni, at first datang-datang tengok berapa banyak sangat orang nanah. Kat sebelah sana tu ada Melon lah. So pelik kot, kata universiti, tapi tiba-tiba ada orang nanah, ada binatang-binatang. So macam, ni universiti ke benda sebenarnya gitu. So masuk tu sebenarnya okey je. Dia terasing dari benda kesibukan bandar gitu. So kalau belajar kat sini tu, tak jadi lara gitu. Jadi boleh fokus belajar lah. IM Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Informatik Media. So singkatan dia adalah IM. IM ni kalau cakap secara generalnya adalah pengajian berkaitan multimedia lah. So kalau sini IM ni, bagi saya lah, IM lah kot paling seronok. IM sebab kita belajar buat video, fotografi, buat game, buat AR, buat VR. Bagi saya benda tu, dia kalau belajar, pada saya lah, saya jenis tak suka kena belajar stres. Lepas tu nanti satu hari nanti nak kerja, benda stres, tak safe, tak menarik. So IM ni dia bila mana kita belajar multimedia, kita buat benda yang berbeza, benda baru semua, benda yang menarik, estetik. So jadi benda tu, dia instead of kita belajar sahaja, kita boleh bermain sambil kita belajar lah. Dia takkan bosan lah. So kalau macam belajar benda lain, kena tengok buku, baca ni. Oh, tak minat, sangat tak menarik gitu. Saya suka benda-benda menarik. Memang kita belajar teori dan juga praktikal, tapi sebenarnya benda tu dia lebih kepada bakat dan juga idea kita sendiri untuk kita buat sesuatu kreativiti. Yes, kreativiti. Itulah IM. So kepada orang jenis memang tak suka baca buku, tak suka belajar lah, IM ni dia seronok gitu. Tak suka belajar, dah belajar lah. Belajar lah. Dia belajar tapi bukan jenis kena baca buku, kena baca slide tak gitu. Dia lebih kepada hands on dan juga praktikal. IM pada saya semua best lecturer. Kalau nak sebut satu-satu lecturer, saya rasa semua lecturer saya suka gitu. So antara subjek paling saya suka audio video, Encik Mak Atta. Ini best. Dr. Rizhan tu kelas 3D animation, itu best juga. Banyaklah. Ada juga subjek script writing, storyboarding apa semua tu, belajar juga. Dia basic, bukan benar basic, belajar juga IT, computer science ni, database apa semua. Tapi fokusnya IM, subjek-subjek berkaitan multimedia tadi tu sangat seronok.